Keseruan Papa Umar dalam Khattab dalam Al-Quran ni tengok. Umar ni dalam Al-Quran banyak beratkan tentang apa yang Umar kata tu Allah nukilkan balik dalam Al-Quran. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pendapat kata sesuai dengan firman Tuhanku timbang Allah SWT 3 hal. Aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andainya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat, maka turunlah ayat Quran dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Surah Al-Baqarah ayat 125, sama seperti mana pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga pernah memberi pandangan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang berkunjung kepada isteri-isteri itu ada yang baik dan ada pula yang derhaka, ada yang kurang baik. Seandainya engkau menyuruh mereka untuk memakai hijab, maka turunlah ayat Al-Quran tentang hijab dan para isteri Rasulullah pun berkumpul kerana cemburu pada beliau. Maka aku berkata, boleh jadi jika engkau menceraikan kalian, maka Allah menggantikan dengan isteri yang lebih baik dibanding kalian. Maka turunlah ayat mengenai itu. Kan ini pernah cerita Rasulullah, isteri Rasulullah pernah berpakat-pakat kan, nak kenakan Rasulullah kan, bukan nak kenakan, bergurau lah tersebut. Bergurau bila ramai-ramai isteri ni adalah bergurau macam tu kan. Dan benda-benda itu akan menyebabkan apa pandangan Umar tu, just sekali turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan apa pandangan Umar. Ini kita boleh tengok sedikit lah. Ya kan, Umar kata kalau keceraikan mereka, Allah akan ganti dengan isteri baik, dengan lebih baik. Maka turunlah ayat-ayat yang menyokong pandangan Sayyidina Umar. Benda ni ada dalam riwayat Al-Bukhari sendiri. Maka di Madinah itu sendiri pun adalah masjid yang bukan Masjid Umar Al-Khattab. Siapa pergi Madinah nanti boleh carilah di manakah masjid yang diberi nama dengan Masjid Umar Al-Khattab.